Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hari akhirat juga dipanggil Yaumul Hasr. Ha sin ra, hasr maksudnya hari sesalan. Tidak ada manusia yang hidup pada hari akhirat esok melainkan menyesal semua. Orang kafir menyesal pasal tak jadi Islam. Pemimpin menyesal pasal tidak amanah dan tipu rakyat semasa jadi pemimpin. Ulama menyesal pasal masa hidup atas dunia mereka jadikan dakwah ini sebagai produk untuk diniagakan. Di atas dunia Allah bagi dekat dia ilmu, dia jadi ulama, dia menjual ilmu dia dengan harga yang tertentu. Anak panggil aku ceramah 3,000. Kawan nak panggil ni kata ni ustaz tapi masjid ni masjid kecil je, 3,000 tak boleh bayar, 300 boleh tak? Dia kata 300 panggil ustaz lain. Macam ni punya ulama di hari akhirat esok dia menyesal di depan Allah kerana dia jadikan Islam, dia jadikan dakwah dia sebagai produk untuk buat duit. Peniaga menyesal pasal tipu customer dia. Hakim menyesal, judges, para hakim menyesal kerana tidak adil di dalam penghakimannya. Lawyer menyesal pasal membela orang salah jadi betul dan orang betul terperosok ke penjara. Polis menyesal sebab tangkap orang yang tidak bersalah. Ibu bapa menyesal kerana tidak didik anak dengan sewajarnya. Anak-anak menyesal pasal tak cukup bakti kepada mak bapak dia sebelum mati. Suami menyesal pasal tidak jalan tanggungjawab terhadap isteri. Isteri menyesal sebab derhaka suami. Semua orang diselubungi sesalan, menyesal kerana tidak gelut untuk taat Allah Subhanahu wa taala. Menyesal pasal ada yang tinggal salat fardu. Menyesal pasal banyak peluang untuk buat pahala, buat benda sunat dilepaskan begitu sahaja. Menyesal pasal kurang baca Quran. Menyesal pasal dibiarkan lidah tidak berzikir kepada Allah. Menyesal kerana kurang sedekah. Menyesal kerana tidak beristighfar kepada Allah. Menyesal kerana kurang segala-galanya. Tuan-tuan, saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, kurangkanlah rasa sesalan itu dengan sedang segala kesilapan kita sebelum terlewat. Kita tak ada masa dah tuan-tuan. Besok orang tinggalkan kita di dalam kubur dalam keadaan seorang diri dan tidak ada teman. Tak ada siapa mahukan kita. Sebab itu jasad kita apabila kita meninggal dunia, orang akan cepat-cepat ke bumi kan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tubuh kita busuk. Kalau orang biarkan tubuh kita akan berbau satu rumah, siapa suka kita? Orang akan buang kita cepat-cepat di tanah perkuburan. Tak ada siapa suka kita selepas kita mati. Bau yang busuk akan keluar daripada tubuh kita. Tuan-tuan, sudahlah tubuh yang busuk, amalan tidak ada untuk bawa bertemu Allah. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita bangun tengah malam, kita malas sembahyang sunnah, tak apa, kita cuma panggil Allah. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan malas nak ambil wudu, tuan-tuan duduk sekejap, tuan-tuan panggil Allah. Carilah mak dan carilah ayah, berbaktilah kepada mereka walaupun kita kena habiskan harta kita untuk mereka. Tuan-tuan, kita berkira nak habiskan harta kita untuk mak dan ayah kita. Mereka pernah berkira habiskan harta mereka untuk kita sehingga kita boleh jadi apa yang kita ada sekarang. Mereka pernah berhutang untuk kita. Mereka pernah tak tidur untuk kita. Kita kata kita hebat, kita orang alim, hafal Quran, kita orang bijak, kita banyak ilmu, tetapi kita gagal dengan mak dan ayah kita. Kita gagal dengan adik-beradik kita. Dan perkara ini yang ditekankan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara seksa yang disegerakan oleh Allah adalah anak yang derhaka dengan mak dan ayah. Ingat tuan-tuan, seorang anak walaupun kita bukan anak yang baik, apa salahnya
kita angkat doa tengah malam. Kerana Nabi kata di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, satu, doa mak, doa ayah pada anak-anak. Yang kedua, doa anak pada mak dan ayah. Apa salahnya seorang anak dia tak mampu nak balas jasa mak dan ayah dia dengan duit? Ada anak-anak yang macam tu, Ustaz, saya bukan kaya, saya tak mampu, Ustaz, nak bagi duit dekat mak ayah saya setiap bulan, saya pun tak cukup, Ustaz. Balaslah jasa mak dan ayah kita dengan doa. Kerana doa seorang anak itu makbul, Nabi cakap. Doa seorang ayah pada ayah dan ibu pada seorang anak tiada hijab.